1 dinar ni dia kecil tapi sangat berharga. Okay, sebelum tu save dulu video ni untuk rujukan. 1 dinar ni bersamaan dengan 4.25 gram emas berketunlan 99, kecil, padat dan bernilai tinggi, boleh disimpan dalam dompet dan peti keselamatan ataupun di rumah. Saiznya kecil ya, tapi nilainya besar. Yang penting sangat mudah dijual semula. Bila ada keperluan mendesak, sama ada kecemasan, peluang perniagaan ataupun perbelanjaan penting, 1 dinar ni boleh ditukarkan kepada tunai dalam masa yang singkat. Public Gold ada sedia membeli balik pada bila-bila masa dengan harga semasa yang telus dan dipaparkan secara terbuka tanpa sebarang syarat. Berbeza dengan simpanan dalam akaun bank ataupun unit amanah, 1 dinar adalah aset fizikal. Dia tak terkesan dengan gangguan sistem, tidak disekat ataupun tidak boleh dibekukan jika berlaku sesuatu atau dibankruptkan. 1 kepingan emas ni dia mungkin jadi penyelamat anda pada saat yang tidak dijangka. Okay, dan dinar ni perkahwinan era Fazira baru-baru ni mas kahwin sebanyak 102 gram ataupun bersamaan 24 dinar. Jadi 24 dinar kecil-kecil ni kumpul dan dijadikan mas kahwin. Siapa yang nak kahwin tu simpanlah dinar emas ataupun mula simpan serendah 1 saja di akaun emas GAP. Anda boleh tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas ataupun isi beg biru dekat bawah. Jangan lupa follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.